Okey, seterusnya kita tengok. Ni cerita pasal durian Black Star ni. Durian ni umur dia bulan 10 ni cukup 2 tahun. Cukup 2 tahun ni. Sorak. Ya, jadi 2 tahun lebih kurang dalam 2 kaki 9. 10 kaki ada, 10 kaki lebih kurang. Batang ni ton ni. Batang ni ton. Black Star. Ni Pokok ni dia kena tahan dia paling rendah sikit mana? dia kalau ikutkan tengok teori dia orang tu 3 kaki. 3 kaki daripada paras ni. Jadi apa ni? Kita setakat ni kita dah buang sikit, kita simpan sikit macam tu lah. Cuma dahan yang ni kena tak boleh simpan banyak sangat. Tapi nak kena simpan dahan yang ni lah. Yang horizontal ni yang dahan yang mendatar untuk dapatkan untuk dapatkan buah. Oh, macam tu ya. Okey. Faham. Jadi tu yang tu musang. Ni musang ke ni. Belum cukup 2 tahun lagi. Tapi dia ada saliran air lah ya. Nanti kita tunjukkan air. Okey. Apa hal dia penting air, baja racun kan? Ada racun, kena racun juga ah. Air, baja, racun dan kasih sayang. Kasih sayang betul. Okey, sahabat kita tengok ni. Ni kita kalau orang berjaya ni kita kena jadikan contoh lah. Jalan yang panjang lagi ni tapi nya kita ada sistem air. Sistem air mana ada ni Dia ada pump 2 power, ada air bitang ni tak biji. Lepas tu setiap hari kita akan supply, kita akan siram. Setiap hari siram Setiap hari siram bergantung pada tengok kadang kelembapan. Ni baru berapa tahun, anak kecil lebih baik pada anak besar. Anak APM tu dia besar kurang cantik, tapi anak kecil. Anak kecil ni semua anak kecil ni. Ya. Lepas tu kita ada 2 liang hutan. Yang kita tanam biji untuk kita buat kaki ganda. Betul ya? Maksud dia? Untuk kita akan tepek kat sini. Ini dia hutan ni, dia hutan. Tapi kalau tengok dari sejauh mana keberkesanan dia, kita tak pasti lagi pasal tengok pada teori-teori apa semua tu ada yang buat. Tapi ada yang tak berfokus. Sekali boleh tepek gitu ya? Dia boleh tepek. Okey. Canton nak boleh buat sendiri ke? Tak, semua kita beli baka ni. Kita beli baka yang dah siap kahwin lah. Ingat boleh nak cantung gitu. Untuk kalau dia melentur sangat, kita akan potong atas. Dia dapat dahan baru. Lepas tu dia dapat tunas baru, dia akan jadi batang semula. Okey, faham. Dia memang dia kalau musang king memang kena air. Dah sedap. Dah ada ya. Ini sistem pipe ni Belum ni lah. Dengan usaha dia ni kira-kira nampak macam ni lah kan. Nampak macam cantik lah. Yalah. Lepas tu perjalanan naik ni panjang lagi. Ni dia banyak ni. Ni kita pasir ni. Scrap sandpaper. Scrap sandpaper nanti ada macam ni. Ni kalau beli pun buat. Sini macam mana? Kita tukar Sampai tu tanam pisang kat sini ya. tanam pisang. Pisang ni mula peringkat awal tu untuk cover dia jangan terlalu panas. Okey. Dia adalah lebih kurang dalam 40 batang semua sekali ni. 40 kali 50 batang. 40 kali 20 batang Ini kancing. Dia hutan tepi dia. Dia hutan ni bukan jenis dia macam dia daun tu. Macam dia daun lah. Tapi dia ada 2-3 jenis. Ya. Dia ada 3 jenis. Ada tangka, ada tak tahu lah yang hutan tu. Faham. Ini yang mati kita akan tulang baru lah. Kalau yang sakit apa kan, tulang baru. Inilah. Bedeh ni cari di mana bedeh ni? Ni kita beli di Karok ada, di Kerayong pun ada, di Keliang pun ada. Ini kita beli baka kampung daripada nursery. Kita jadi anak kahwin, ada 8 batang. Ni baka kampung ni, yang belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi ya? Belum kahwin lagi. Bujang lagi lah tu. Jadi kalau tinggal macam tu pun tak apa, tapi tak tahu lambat. Isi nipis sangat. Ya, betul. Lambat tak apa, tapi nipis nak isi. Jadi sistem pengairan ni memang penting ni. Untuk air kalau memang penting. Mesti ada sistem pengairan Baja pun kita tulang dengan organik ni. Organik
dengan kita akan bila kita nak bubur chemical dia akan apa, baja chemical dia akan terima baja. Cantiklah ni ya. Dalam bulan 10 ni baru cukup 2 tahun. 2 tahun dia cukup ni ya. Cukup makan, cukup. Cukup makan. Ya, dia penting cukup makan ni. Durian ni dia pangkai dia perlu terang sangat ke tak payah? Kalau tak perlu terang sangat. Ya. Pasal dia biar dia sejuk sikit kan. Tapi boleh juga kalau tu tengok orang setengah orang tu terang je. Banyak orang teori sekarang ni. Tutup bumi biasa. Ni musang kan. Musang king ni. Cantik. Cantik. Okey lah mbak. Ya lah. Ha? Okey, jauh. Okey lah. Okey ni. Okey. Ini memang sebab kalau pakai GoPro ni kalau gambar gini video memang okey lah. Ni musang king ni. Musang king. Musang king ni dalam masa berapa lama lagi dianggarkan boleh? Tak tahu lah, kamu musang king ni kata 6 tahun 7 tahun. Yeah. Tapi Blackton mungkin 4 tahun lah. Oh, Blackton dia awal Dia awal sikit. Blackton ni pun dia kurang manja sikit tak? Dia lasok. Lasok lasok. Musang ni. Sedap apa ni, sedap mata memandang lah. Belum 2 tahun. Boleh. Dia kalau kebun banyak pokok dah jenis macam ni rajin je nak datang lah. Rajin je nak. Kan? Ya. Kebun ni terang. Dia penting terang lah. Ya. Terang nampak pokok dah nak naik ni rajin lah. Kalau semok je tu memang malas nak ni datang ni. Ni kalau nak padang lagi. Okey, tengok sini. Ni pokok musang king. 2 tahun, dekat 2 tahun. Dah besar macam ni. Kalau kita tanam ni tak cukup air, ni tadi. Ni pokok jambu madu ni. Jambu ni tak berbuah dah. Bukan tak buah, ini banyak ni sikit. Sebab dia lebih pada penjagaan pokok durian. Nak tu rapat-rapat 2 biji sebatang dah. Jadi tu. Jadi kalau nak tanam tu memang kena usaha betul lah kalau nak buat. Ni dia macam ni. Ni dia punya rumah, dia nak buat homestay ni. Nanti bila ada dusun dah jadi ni cantik ya. Ni pokok kundang. Kundang ada 2 ni. Ada buah cari, ada buah. Ya, pokok kundang Ada buah kundang. Kundang 2 batang batang tu. Ya. Untuk teduh. Kundang 2 batang ni. Masa kecil-kecil dulu selalu panjat pokok kundang ni. Dah tua ni memang tak panjat lah punya masam-masam ni. Memang tak lagu nak makan lah.